Baik, Assalamualaikum. Kita sambung pelajaran kita hari ini untuk rumikan perkataan lagi. Ini perkataan yang mengandungi KVK. Tahu apa maksud KVK? K ni konsonan, V vokal, K sama dengan konsonan. Konsonan tu huruf selain dari A, E, I, O, U. Kalau vokal sama dengan huruf A, E, I, O, U. Contohnya apa? K, E, K. Kak. Macam tu kan? K ni maksudnya konsonan. A sama dengan vokal. K sama dengan konsonan. Okay, bercampur. Ada suku kata terbuka, ada suku kata tertutup. Itulah. Okay, sekarang kita buat. Gym sama dengan J. Kamu pun buat sama-sama. Ustazah tiada hari ini. Jadi, ini latihan kamu. Alif sama dengan A. Ro sama dengan R. Waw sama dengan U. Mim sama dengan M. J, eja, R-U-M, rum, jarum. Okay, sekarang Pa sama dengan P. Waw sama dengan U. Kaf sama dengan K. Waw sama dengan U. Lam sama dengan L. Apa bunyinya? P-U-P, K-U-L, kul, pukul. Okay. Ba sama dengan B. Ya sama dengan I. Lam sama dengan L. Ya sama dengan I lagi. Sin sama dengan S. B-I-B, L-I-S, les, B, les. Okay, seterusnya. Ro sama dengan R. Alif sama dengan A. Jim sama dengan J. Ya sama dengan I. Nun sama dengan N. R-E-R-A, J-I-N, Jin. Bunyinya rajin. Okay, sekarang J sama dengan Jim sama dengan J. Banyak kali sudah kita jumpa huruf Jim kan? Wow sama dengan U. Mim sama dengan M. Pa sama dengan P. Alif sama dengan A. J-U-M, jum. P-A, pa, jumpa. Okay. Mim sama dengan M. Ya sama dengan I. Nun sama dengan N. Ta sama dengan T. Alif sama dengan A. M-I-N, min, T-A, ta, minta. Okay, sekarang. Pa sama dengan P. Ya sama dengan I. Nun sama dengan N. Ta sama dengan T. Waw sama dengan U. P-I-N, pin, T-U-Tu, pintu. Okay. Ta sama dengan T. Waw sama dengan U. Nun sama dengan N. Dal sama dengan D. Alif sama dengan A. T-U-N, tun, D-E-Da, tunda. Okay. Nombor 29. Ca sama dengan C. Mim sama dengan M. B sama dengan Ba sama dengan B. H sama dengan H. Okey, sekarang kamu tak boleh sebutkan sebab tak ada huruf vokal. Sekarang, kalau Ca dengan Mim, kamu fikir macam mana mau kasih bunyi? Kita cuba huruf A. Cam. Okey. Kalau I bukanlah. Sebab kalau I dia mesti huruf Ya. Okey, ini kita potong. Kalau O pun bukan juga. Sebab dia bukan huruf Waw. Kita potong. U pun bukan. Sebab dia bukan huruf Waw. Jadi kita potong. Bukan huruf ini. Jadi dia antara huruf A dengan I. Okey. Kalau huruf I, dia perkataan tu mesti I pepet atau I teleng. Contohnya Kak, kamu cuba bina. Kamu teka. Bukan kamu teka. Kamu ramalkan dia. Contoh letak I dengan I juga sini. Jadi cembeh. Ada maksudkah cembeh? Tiada kan? Jadi kalau bukan, kalau bunyinya tu tiada maksud, bukan perkataan itu. Atau kamu tekan A dengan I. Jadi cambeh. Cambeh pun tiada maksud. Jadi cuba kita tukar. Kita cuba dua-dua huruf A. C-A-M cam, B-A-H bah. Cambah. Ada maksud kan? Kamu tahu tak apa maksud cambah? Cambah tu macam biji benih yang dia baru mau naik. Maksud dia cambah. Okey. Seterusnya
alif sama dengan A sepatutnya kan. Tapi kalau alif terus bergabung dengan waw sama dengan huruf U. Okay, ba sama dengan B. Ni ta sama dengan T. Okay, sekarang kita fikir. Macam ni tiada bunyi. Jadi saya cakap kalau ini tiada bukan huruf waw di celah-celahnya atau bukan huruf ya, dia punya konsonan bukan huruf I, O atau U. Jadi antara A dengan I. Kalau kita letak ubet, U-U-B-E-T, bet, ada maksudkah? Tiada kan? Jadi kita cuba huruf A. Ubat. Ada maksud? Ada. Jadi yang betul ialah A. Jadi bunyinya ubat. Okey, sekian saja. Terima kasih.